tunggu dululah ya nak simpan emas ni. Harga emas kan tengah mahal. Tahun 2021, harga emas tertinggi mencecah RM300 untuk 1 gram. Ramai orang tak nak beli waktu tu sebab katanya emas mahal. Tahun 2000, waktu harga emas sekitar RM35 1 gram pun ramai orang tak beli juga sebab katanya emas tu mahal juga. Sebenarnya, harga emas ini sentiasa kita akan rasa mahal. Sampailah harga emas itu dah jadi sejarah. Sekarang kita nak beli pada harga emas tahun 2000 dulu, RM35. Ataupun nak beli pada tahun 2021 dulu, RM300 per gram, dah tak dapat dah. Kerana harga RM35 segram dan RM300 segram itu telah menjadi sejarah. Kalau kita rasa harga emas hari ini RM650 per gram, kita kata mahal. Tuan-puan boleh tengok 2-3 tahun akan datang. Puan akan rasa menyesal. Sebab kita dah tak boleh dah nak beli harga emas hari ini. Apa yang kita dapat bila kita fokus kepada harga emas? Gram emas kita tak bertambah pun kan? Tapi sebaliknya, jika kita fokus bertambahnya gram kita setiap bulan, gram emas kita tambah. Tak kisahlah harga mahal ke, harga emas murah ke. Yang penting, kita ada sedikit duit yang memang kita kata nak simpan duit ni untuk jangka masa panjang, konsisten je. Beli emas setiap bulan. Lagi 2 tahun, lagi 3 tahun yang akan datang. Tak ada dah rasa menyesal sebab tak beli emas. Sebaliknya, kita akan rasa menyesal sebab kita tak beli emas banyak-banyak dulu waktu emas murah. Bagi tuan-puan yang dah bersedia dengan RM100, tuan-puan boleh mula mendaftar akaun emas Public Gold. Boleh isi beg biru bawah ni untuk saya bantu jernih menabung emas di Public Gold bimbingan Dr. Akilah. Selamatkan RM100, RM200 tuan-puan jadi aset emas. Jangan monitor harga emas. Lagi lambat tuan-puan mula, rugi tahu. Harga emas tak tunggu tuan-puan. Mula dulu, berapa ada pun jadikan emas. InsyaAllah tak menyesal dah.